Assalamualaikum, saya Kak Nak. So, hari ni kita bersama dengan resepi Ramadan bersama Adabi. Untuk kali ni, Kak Nak share resepi sirap lemon selasih. Yang ni yang paling hampa kena try sebab dia sangat-sangat refreshing. So, untuk yang pertama, kita guna aksa rose lemon. Alright, so kita masukkan ke dalam kita punya jar. Okey, untuk sirap selasih mestilah kita kena ada biji selasih. Masukkan. Ini bagus tau untuk sejukkan badan. Masukkanlah. Okey, lagi banyak lagi macam tu bulan-bulan puasa, selasih ni memang akan jadi nombor 1 lah. Yang tak pernah try, kena try. Dia tak rasa pelik pun. Kemudian Kak akan masuk untuk aroma yang lebih okey. Rose lemon, kita akan tambah sedikit bahan limau nipis. Okey. Kalau nak masam boleh lebih, kalau tak mau boleh sikit. Nak guna lebih kurang, agak-agak lah. Alright. Lepas tu kita masukkan yang gula. Dan last but not least, kita akan masukkan sparkling water. So kita kacau. Dah siap, kita masukkan kita punya ais batu. So nak bagi dia colour, kita letaklah irisan limau nipis. Macam gitu. Dah cantik kejadian dia. So dah siap kita punya sirap lemon selasih. Right, so kita nak hidangkan. Wow. Dan jangan lupa letak 1 irisan limau nipis. Okey, dah siap kita punya sirap lemon selasih. Okey, selamat mencuba.